Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kafli. Okay, hari ni kita ada sebiji Myvi. Alright, so apa yang dia nak buat hari ni, dia nak pasang adjustable BC Racing. So yang ni dia punya adjustable dia BC Racing. Berapa harga sekarang tak tahu lah. Okay, 4,000. Jadi spring jenis barrel, rate dia dalam 5k, panjang 180. Biasanya kalau dia tulis 180S, S ni dia macam spiral lah bentuk dia. Ni barrel spring, dia tengah ada kembang, atas dengan bawah dia kecil. So yang ni dia lagi comfort lah berbanding dengan linear spring. Tapi dari segi ketahanan dia, spring ni dia cepat lemah. Okay, kalau yang linear spring tu dia lambat nak lemah. Lepas tu ni kita kena pakai skru asal lah, sebab lubang dia bentuk oval. Alright, so yang ni dia punya servo belakang kecil lah, dia punya servo belakang ni. Adjuster macam ni, besar, jenis besar, dia sama dengan Rexon 01 HWL sama. Lepas tu dia punya spring dia macam ni. Okay, dia kuncup bawah, atas ada kembang. Yang ni kalau nak main laut memang ok lah ni. Tapi owner dia tak nak laut sangat, jadi kita set up yang sedap-sedap lah untuk family. Jadi rim pun dia pakai rim standard ni, standard 15. ok, jom kita start. Jadi kebiasaannya saya akan buka lah, untuk Myvi Gentry saya akan buka dia punya cover ni, bawah ni wiper kita akan cabut, dan kita akan buka dia punya nut ni lah, 2 biji ni. So kita dah buka cover atas ni. Lepas tu tengok dia punya soket boleh masuk lah dalam ni. Dia ada penutup ni, penutup ni kita cabut lah, baru boleh masuk soket dia. Saiz 12. Kita kena letak dia punya foam tape. Kalau tak letak, dia akan jadi bunyi lah, dia ada free play. Nampak? So, bila kita dah letak foam tape ni, contoh dia kan, so dia masuk fit lah. ok, ok, so dia tak goncang. Nampak? Alright, biasanya kita akan letak lah foam tape ni. So jom kita pasang belakang ni. Kita buat setup dia 30mm. Right, 30mm. Okay, so yang belakang dia punya body shift dia kita setting apa ni, 150. Dia punya panjang trik lah, panjang sini ke sini 150mm. Okay, so height dia lagi kita akan set up. Dia punya yang ni dia panjang oh, batang krom ni dia panjang kalau nak ikutkan berbanding dengan HWL kan, betul tak? HWL dia pendek tau. Kalau panjang ni dia spring travel tu dia dapat main banyak lah, so dia lagi sedap. Kalau boleh nak cari adjustable, cari yang jenis ni panjang. Kalau pendek ni memang tak sedap. Kita bawa pun dia akan jadi mantul. Jadi foam tape tu kita letak sini ya. Macam tu lah. So yang ni adjuster sebelah lagi, yang sebelah kanan kiri dah pasang, kanan dulu. Ini belah kanan. Pastikan ada bush ni. Kalau tak ada bush ni, yang ambil second ni, bagi second pun. Kalau tak ada bush ni jangan ambil. Ni penting ni. Dia nak bagi fit. Kalau tak ada ni dia akan bunyi lah. Lepas tu batang ni dia akan jadi tinggi. Pastikan ada dia punya bush ni. Lalu kita dah pasang sebelah kiri. Alright, jadi kita akan buat adjustment lah. Kita pasang dulu, adjustment kita akan buat kemudian.
Okay, so kita dah buat adjustment. Tadi kita buat ni baru first adjustment. Kita tengok daripada sini ke fender ni kita ambil 380. Okay, kiri kanan kita akan buat sama lah. Lepas tu spring compress dia 73. Okay, 73 mm dengan 380. So yang belakang ni macam kita cakap tadi lah, ni 30. Dia punya panjang body shim ni 150. Alright. Macam ni lah, lebih kurang kita suka dia. Tapi bagusnya BC racing ni dia punya ni panjang tau. Biasa kalau HWL dia pendek. Kita dah adjust body shim ni panjang, pendek pun, yang ni shaft ni dia tetap pendek. Tu yang jadi mantul tu. Bagus lah. TBC ni lebih kurang macam sama dengan gap lah. Dia punya shaft ni panjang. Ok, so kita dah siap setup, pasang dah juga setup adjustable BC Racing. Jadi ukuran yang kita buat tadi memang ngam lah. Ok, depan 380 dia punya tinggi. Lepas tu yang belakang spring dia kita buat 30. Owner dia tak nak lower, sebab dia kata family nak bawa anak cucu kan. Ok, so macam mana bang? Ok lah? Ok, cantik. Abang daripada mana? Selesa untuk family. Selesa Daripada Gajang. Daripada Gajang. So yang ni kereta pakcik dia. Kereta pakcik saya. Pakcik dia dah test dah kereta dia kan. Pakai BC Racing lah. So terus pakcik dia order BC Racing, main pasang dekat sini. Ok, cun lah. Cun, mantap. Kali kedua dah repeat. Alright. So sekali kita akan tengoklah dia punya setup tinggi rendah dia macam mana. Sebab yang ni dia tak nak load. Dia punya rim pun pakai rim standard. Alright. Okay guys, so kita dah siap setup adjustable BC Racing Myvi Gen 3 facelift. Alright, jom layan dulu. Okay, so jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Kapli channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye bye.